Berapa bintang? Cepat. 6 bintang. 6 je lah. Daripada 10. Okey lah tu. Okey. Welcome back to channel YouTube Rizal Ismail Official. Like, comment, share, subscribe. Let's go. Layankan aja. Bahan-bahan untuk buat spaghetti: prego, tomato, lada putih, bawang merah, bawang holland, 2 keping keju, lembu kisar, lamdi burger, kemudian sausage, mushroom roll, spaghetti. Okay, jom kita buat. Okay, hari ni kita nak masak spaghetti. Spaghetti ke spaghetti aku tak tahu lah. Okay, resipi dia adik aku bagi. Kita nak try. Ni bahan dia. Kita ada tomato, ada cenang butang, lepas tu ada sausage, 2 keping keju, bawang merah, bawang holland, daging kisar. Prego punya spaghetti lah. Ada putih campuran serbuk lada hitam. Okay, sekarang ni aku tengah rebus spaghetti tu. Adik aku pesan suruh isi air, panaskan air, tambah minyak sikit. Kita rebus spaghetti dulu. Rebus bagi lembut dulu dia punya spaghetti ni. Mula kita panaskan minyak. Seminyak dulu. Bawang merah. Nak isi semua ke? Macam banyak sangat kan? Isi gila semua. Lagi banyak bawang lagi sedap. Dia manis kan? Bagi aku lah. Kita masukkan daging hancur. Masukkan semua ke? Macam banyak kan? Tumis sampai dia masak. Kita masukkan sausage semua lah. Tomato ni last. Cenang butang bagi dia masak sikit. Kemudian terus masukkan keju. Okey, dah agak-agak sebati tu, masukkan kita punya prego tradisional. Okey, ni tadi aku masukkan air bagi licin. Okey, kita bagi dia masak, betul-betul masak. Lepas tu lada putih kita masukkan sikit. Serbuk lada hitam. Kalau rasa kurang nanti tambah je. Okey, bahan terakhir serbuk perasa. Tak kisahlah pakai mushroom ke, mushroom apa, tapi jangan penuh sangat, nanti kan terlampau masin. Tunggu je sampai menggelegak, sampai betul-betul masak lah dia punya daging, sausage tu kan. Tengok lembut tak? Cuba tengok spaghetti ni lembut tak? Okey, kita nak angkat ni. Ni dah lembut dah. Okey, nampaknya hampir berjaya kita masak. Angkat kita punya spaghetti. Dah kembang dah ni. Kembang sangat ni, nampak tak? Macam kembang sangat je. Kata bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali aku masak benda ni ikut resipi adik. Ni dia punya spaghetti. Ni kuah dia. Kita tunggu menggelegak je sampai betul-betul masak. Okey, siap. Selamat mencuba. Lepas tu nanti last kita masukkan ni, tomato. Okey, alhamdulillah selamat mencuba. Tak tahu sedap ke tak? Kita tanya nanti tetamu yang datang. Virus. Okey, jadi tak Virus datang? Ngam-ngam dah siap. Cepat datang, panas-panas. Tak tahu sedap ke tak ni. Pertama kali aku masak ni. Aku cidukkan? Tak, aku cidukkan kalau abang nak. Jemput makan Virus. Tadi kita orang baru lepas ni ke rumah Taman Lamanda. Virus kawan sekolah rendah. Dari Indonesia. Surabaya. Baru-baru ni ke? Dulu ada dulu. Spaghetti jadilah. Dapat beruntuk yang itu. Ha? Dapat beruntuk yang itu. Itu label tinggi. Jemput makan makcik. Tapi asasnya sama. Jemput makan. Berapa bintang? 10 bintang berapa bintang mak? Berapa bintang? Cepat. 6 bintang. 6 je lah. Daripada 10. Okey lah tu. Okey. Thank you for watching. Like, comment, share, subscribe. See you in the next video. Layankan aja.